Tekanan kos operasi susulan aktiviti penyelenggaraan lebih tinggi mula menjejaskan prestasi Petronas Gas Berhad bagi separuh pertama tahun keuangan 2026. Menurut MBSB Research, penurunan keuntungan berpunca daripada peningkatan perbelanjaan operasi serta pembaikan dalam segmen pemprosesan gas. Segmen pemprosesan mencatat keuntungan kasar ringgit Malaysia 198 juta, susut 10% akibat kos penyelenggaraan dan susut nilai tinggi walaupun tahap keberkesanan peralatan hampir 100%. CGS International pula melaporkan keuntungan normalisasi PGB naik 31% suku ke suku berbanding prestasi lemah pada suku keempat tahun keuangan 2025 yang terkesan kos penyelenggaraan tambahan selepas insiden letupan di Putra Heights. Walaupun berdepan cabaran kos, prospek PGB dilihat kekal bertahan disokong tarif kawal selia yang stabil serta pertumbuhan permintaan gas daripada sektor pusat data.